buat apa? Kau buat apa, Mat? Kalau keputusan SPM tak baik. Iyalah, Mat. Hasil daripada kau tidur tadi tu aku lah. 11 adik-beradik ni, abang-abang aku, akak-akak aku semua pandai. Okey. Diorang semua form 6 masuk universiti. Kecuali kau lah. Aku satu-satunya daripada atas tu, daripada 1 hingga 6 tu, nak masuk aku 7, aku satu-satunya SPM aku lari. Habis SPM je aku tak nak sambung belajar sebab abang kakak dia semua pandai-pandai. akak-akak aku berjaya semua degree, master semua. Okey. Jadi mak aku cakap mak aku zalim kan. Mak aku sangat menekankan tentang pembelajaran. Sebab dia kata nanti dah mati aku dah tak nak jawab dah benda ni. Inilah benda yang aku bagi kat kau sebab aku hidup tak senang, dia kata. Ini yang aku bagi Dia nak kat anak-anak dia senang lah. Mak aku tak nak jawab dekat akhirat nanti. Dia kata ni aku mampu bagi, kau kena belajar betul-betul. Masuk tang aku Jahanam sebab aku daripada sekolah aku dah set aim search. Kau memang nak jadi Kau memang nak jadi rockers lah. Ini punca daripada abang aku. Kucai. Kucai abang aku nombor 2 ni. Jahanam dia ni. Dia memang minat emissus ke macam mana?